Ramai yang mengambil kira tentang mengira head itu berdasarkan tarikh semata, tapi tidak berdasarkan kepada waktu. Ramai catik tarikh semata. 1 hingga 6 hari bulan, 6 hari. Dia round up macam tu sahaja. Sebenarnya tidak betul. Tidak betul. Jadi, kita perlu tahu apabila didatangi, mana bila tengok darah, kita dah melalui 15 hari, 15 malam suci, tengok ada darah. Sikit ke banyak, isu lain. Okay? Haid bukan syarat dia banyak. Walaupun segaris, walaupun setitik. Yang penting bila dia keluar selepas 15 hari, 15 malam suci, bermakna darah itu sudah boleh dihukum zahirnya sebagai darah haid. Zahirnya, maknanya zahir. Belum confirm lagi. Sebab nak confirm darah haid, kena cukup syarat-syarat dia. Cukup 24 jam, tak lebih 15 malam. Dari sudut keluar selepas, sebabnya syarat ketiga nanti kita akan belajar, iaitu keluar dan tempoh kemungkinan haid. Memanglah sebab dia dah keluar selepas melalui 15 hari, 15 malam suci. Ya, okey. Jadi bila kita tengok darah dan kita tahu ini dah sampai masa kita, dan memang dah sampai masa lah kita period untuk okey. Jadi kita kena catat tarikh dan juga waktu. Bukan saja tarikh semata. Jadi sekarang ni macam-macam boleh gunakan. Mungkin suatu hari nanti akan ada app yang kita masuk masalah dia boleh terus selesaikan. Boleh terus selesaikan. Tapi kena, maknanya nak tepat tak tepat app tersebut kena masukkan data yang lengkap lah. Okey. Selain daripada itu, apabila hari-hari yang darah keluar, jangan lupa catat perubahan sifat darah tersebut. Maksudnya, bila kita sebut sifat, yang kita tengok, yang apa ni, kalau ikut topik terakhir tadi kan, sifat tu maksudnya kita tengok warnanya, kita catat warnanya, kita catat dia berbau ke tidak, dia pekat ke tidak darah tu. Bukan warna tu pekat ke tidak, darah tu, kelikatan darah tu pekat ke tidak. Bukan warna tu cair, merah cair, biru cair. Bukan begitu ya. Okey. Jadi kita catatlah merah daripada 1 hari bulan hingga 2 bulan merah. 3 hingga 4 hari bulan coklat. 5, 6, 7 kuning. Contohnya. Jangan pula ustazah, saya catat warna dia tapi saya tak catat secara tepat lah. Maknanya dalam tempoh 7 hari keluar darah tu ada darah merah, ada darah kuning, ada darah coklat. Tak naklah macam tu. Okey? Itu penting kita catat. Kemudian bila kita suci, sama juga tarikh dan juga waktu dia. Bila mula suci? Kenapa kita perlu catat semua ni? Kenapa kita perlu catat semua ni? Sebab kita nak tahu, kita tengok cara kira bilangan hari haid. Sebab apa kita kena catat semua tu? Sebab cara pengiraan bilangan hari haid yang betul, yang tepat adalah sebagaimana yang saya tunjukkan dalam slide. Dan skrin kita nampak, kita biasanya kalau keluar 1 hari bulan hingga 6 hari bulan, kita kata 6 hari. Tu tak? Kita kira gitu je lah. Secara round up, 6 hari. Tapi ingat, kita nak kira maksimum haid kita 15 hari 15 malam. Bila sebut 15 hari 15 malam, bukan kita kalau kita ambil 1 hari bulan, kita kira itu hari pertama. Dia akan jatuh pada 15 hari bulan, hari ke-15. Betul tak? Jadi bila kita kata macam tu, so pada 16 hari bulan pagi subuh tu kita solat, betul tak? Kita tengok contoh dalam slide. Contoh dalam slide. Pada 1 hari bulan darah dia keluar pada 2 petang. Bukan 12 tengah malam tepat-tepat masuk 1 hari bulan tu. Dia keluar 2 petang. Sini contoh 2 petang. Jadi darah dia ada sampailah 6 hari bulan pukul 7 petang. Jadi kita nak kira 1 hari bulan 2 petang sehingga 2 hari bulan pukul 2 petang tu baru 24 jam ataupun sehari semalam. Sebab itu catatan di bawah tu, kita tengok saya letak 1 di bawah tu pada 2 hari bulan. Sebab itu baru hari pertama.
Kalau kita kira kat sini kita letak 1, so hari yang ke-15 jatuh pada 15 hari bulan. Tapi kalau dengan kita mengambil catatan yang betul, makna mengambil kira waktu, pukul 2 ni baru 1 hari. Kemudian sampai sini baru mana pukul 2 petang, 2 hari bulan hingga 3 petang, 2 hari bulan. Sampailah kita akan kira, makna kalau 1 hari bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mana kalau keluar darah 2 hari bulan, 3, 4, 5 sampailah. So pukul berapa? Sama seperti mula keluar. Mana berakhir pukul sama seperti masa keluar. Jadi genap 15 hari 15 malam maksimum haid itu adalah pada 16 hari bulan 2 petang. Bukannya pada 15 hari bulan. Jadi orang yang faham, tadi ingat tak yang mula-mula slide mula-mula, dia tak akan melakukan yang haram. Dia tak akan meninggalkan yang wajib. Jadi kalau kita faham macam ni, kalau darah kita masih ada lagi pada 16 hari bulan, pada waktu subuh, sebelum pukul 12, sebelum pukul 2 petang tu, bermakna darah itu masih darah haid. Tapi berapa ramai yang 15 hari bulan cukup. Sebab dia pegang betul, dia maknanya yang dia pegang maksimum haid 15 hari tu betul, tapi cara kira mungkin ada kesilapan di situ. Jadi bayangkan kalau kita umur 50 baru nak belajar, 55, ya. Jadi sebab tu ilmu ni sepatutnya kita belajar daripada awal lagi. Nak harap kat sekolah memang tak sempat lah, silibus nanti memang tak sempat. Kita tak boleh nak salahkan juga sebab banyak benda nak cover. Ilmu ini ilmu yang perlu kita belajar di luar daripada kita kata pembelajaran secara rasmi. Sekolah pun boleh buat, sama ada buat daurah ke, paling tidak bagi gambaran kepada anak-anak bahawa penting. Nanti dia carilah sekarang ni dengan di YouTube dan sebagainya, mudah nak cari. Macam usaha Almarhol buat. Mana kan kita sibuk, mungkin alasan sibuk. Tapi takkanlah sepanjang masa kita sibuk. Kan sebelum tidur at least dapatlah tengok setengah jam sebelum tidur contohnya. Ataupun masa nak pergi kerja tengah jam-jam saja duduk daripada duduk dengar lagu entah apa-apa. Kan? Baik kita dengar ceramah. Kalau tak masuk 1 patut pun masuk 50 patut kan? Atau dengarlah lagi. Okey. Jadi ini cara kira yang betul. Makna kata kalau dah kita catat waktu. Macam mana kita nak tahu Ustazah? Manalah saya tahu bangun tidur ada. Kan? Mungkin dia dah keluar lebih awal masa tengah tidur dia dia keluar. Jadi di situlah di situlah yang kita pernah faham bahawa kalau kita bangun pukul 5 pagi tengok ada darah 5 pagi lah. Kita pergi kerja semua tengok pergi toilet pukul 1 tengah hari tengok ada darah pagi tak ada. Pukul 1 lah. Ya. Dan kalau kita mana kita tahu dah kita ni dalam tempoh period kita nak datang, haid kita nak datang, kita rasa macam tak selesa, rasa basah, pergilah cek. Kan? Lain kalau kita tak perasan kan? Itu cerita lain. Jadi itulah waktu kita tengok, itulah waktu yang kita catat. Ya. Walaupun dia ada kemungkinan keluar lebih awal, tapi al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Apa yang baru berlaku kita sandarkan pada yang paling dekat. Paling dekat. Kita tengok pukul 5 lah. Kita tengok pukul 2 petang lah. Ya, penting. Ya, okey. Seterusnya, nanti bagi syarat pada saya kalau dah sampai 30 minit. Saya tak lupa nak tengok tadi masa start. Okey. Kita tengok cara kira bilangan hari suci. Dia sama je proses. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Kalau kita tengok haid dia 1 hari bulan 2 petang, bila berhenti 6 hari bulan 7 petang, bermakna jumlah dia bukan 6 hari 6 malam tapi 5 hari 5 malam 5 jam ya. Saya rasa untuk kiraan ni semua dah boleh faham. Kita tengok yang suci. Jadi kalau dia suci itu pada 6 hari bulan pukul 7 petang, maka pada hari ke-15 dia akan berakhir juga 7 petang. Cuma berapa hari bulan itu berubah. Masa tak akan berubah. Ya, masa tak berubah untuk menggenapkan 15 hari 15 malam minimum suci. Jadi kita akan kira 7 petang 6 hari bulan sehingga 7 petang 7 hari bulan baru 1 hari. Ya. Jadi sampailah ke
21 hari bulan pada 7 petang. 7 petang juga. Bukan 2 petang, 7 petang. Sebab mula suci 7 petang. Maka genaplah 15 hari, 15 malam suci. Jadi di sinilah yang kalau kita faham, ya, bila kita faham, bila keluar darah kembali, bila keluar darah kembali, dalam tempoh tersebut, dan tempoh suci tu, kita kena tengok adakah dia dihukumkan haid ataupun dia dihukumkan istihadah. So nanti kita akan belajar bab sempurnakan suci. Dia ada syarat dia. Cuma ingat formula ini. Selagi mana darah itu masih dalam tempoh 15 hari, 15 malam maksimum haid. Tak kira lah kat tengah tu ada nakak. Nakak biasa dengar kan? Nakak tu suci. Suci in between. 3 hari, mungkin 5 hari keluar darah, kemudian suci 3 hari, lepas tu keluar darah balik. Dan darah itu keluar kembali sebelum hari ke-15. Dia bukan selepas hari ke-15. Maka masih dikira darah haid. Okey? Tapi kalau dia suci sampai hari ke-15 contohnya. Hari ke-16 baru keluar darah. Maknanya selepas hari ke-15, maknanya kiraan ke-15 tu mana daripada mula haid lah. So selepas hari ke-15, mana dia keluar selepas tempoh maksimum haid tu, keluar darah kembali. Haid, kemudian suci, kemudian keluar haid. Dan darah kedua keluar selepas hari ke-15, ini yang kita sebut sebagai sempurnakan suci. Ataupun sempurnakan bagi suci, kita akan belajar nanti. Okey? Tu dua senario yang berbeza. Yang perlu kita faham dengan betul. Okey.